Kalau aku tunjuk gambar-gambar ni tanpa bagi tahu lokasi sebenar, ramai akan sangka ini Switzerland, New Zealand, Maldives atau Iceland. Padahal semuanya ada di Malaysia. Ramai rakyat Malaysia selalu rasa kalau nak tengok tempat cantik, kena keluar negara. Kita kagum dengan Eropah. Kita terpesona dengan New Zealand. Kita impikan Maldives dan Switzerland. Tetapi hakikat yang jarang kita sedar ialah Malaysia sendiri menyimpan keindahan alam yang bukan sahaja cantik, tetapi setaraf dengan destinasi dunia. Bezanya cuma satu, kita terlalu biasa dengannya. Dalam video ini, aku akan susun 10 tempat tercantik di Malaysia mengikut ranking berdasarkan kecantikan, suasana dan pengalaman keseluruhan. Bukan sekadar cantik pada gambar, tetapi tempat yang bila kau sampai, kau akan terdiam dan berkata, ini betul-betul Malaysia ke? Tonton sampai habis, kerana tempat nombor 1 ini, ramai rakyat Malaysia sendiri tak pernah jejak, walaupun pelancong luar negara sanggup datang dari jauh hanya untuk melihatnya. Di tempat ke-10, kita mulakan dengan destinasi yang mungkin ramai pernah dengar, tetapi belum benar-benar hayati. Cameron Highlands, udara sejuk, kabut nipis waktu pagi, ladang teh hijau terbentang luas mengikut kontur bukit. Cameron Highlands sering disamakan dengan kawasan desa di England dan Scotland. Bangunan kolonial lama, jalan berliku dan suasana yang perlahan membuatkan masa terasa seakan berhenti. Di sini, orang datang bukan untuk mengejar aktiviti, tetapi untuk melarikan diri dari kesibukan hidup. Cameron mengajar satu perkara penting, hidup tak perlu sentiasa laju. Kadang-kadang, perlahan itu lebih menyembuhkan. Di tempat ke-9, kita ke Bukit Tinggi, Pahang, Tolma Tropical. Sebaik melangkah masuk, kau akan rasa seolah-olah berada di sebuah perkampungan kecil di Perancis. Bangunan pastel, tingkap kayu, lorong berbatu. Setiap sudut nampak seperti set filem Eropah. Ramai datang ke sini bukan untuk lama, tetapi untuk merasai suasana dan mengambil gambar kenangan. Tolma Tropical membuktikan bahawa kadang-kadang fak luar negara boleh dicipta dengan seni bina dan suasana. Di tempat ke-8, kita ke selatan tanah air. Desaru Kos, pantai luas, pasir bersih, angin laut sepoi-sepoi. Desaru sering dibandingkan dengan Gold Coast di Australia atau pantai di Hawaii. Resort moden bertaraf antarabangsa, suasana tenang tanpa kesesakan. Sunrise yang sangat cantik. Tempat ini sesuai untuk mereka yang mahu bercuti dengan tenang, tanpa gangguan, tanpa kesibukan. Desaru bukan pantai yang bising. Ia pantai untuk bernafas semula. Di tempat ke-7, kita masuk ke alam yang lebih liar. Taman Negara, hutan hujan tertua di dunia dengan usia melebihi 130 juta tahun. Berjalan di Canopy Walk, kau akan rasa kecil. Bukan kerana lemah, tetapi kerana sedar betapa besarnya alam ini. Taman Negara bukan sekadar cantik, ia hidup. Setiap bunyi, setiap pokok, setiap aliran sungai mengingatkan kita bahawa alam wujud jauh sebelum manusia. Tempat ini mengajar kita erti hormat kepada alam. Di tempat ke-6, kita ke pantai timur Malaysia. Pulau Perhentian, air laut jernih seperti kaca, pasir putih selembut tepung. Ikan berenang bebas di tepi pantai. Pulau Perhentian sering tersenarai antara pulau tercantik di Asia Tenggara. Snorkeling tak perlu bocau, terumbu karang hidup, penyu muncul tanpa dirancang. Ramai pelancong asing berkata, pulau ini mengingatkan mereka kepada Maldives. Bezanya satu, ini Malaysia dan ia jauh lebih dekat daripada yang kita sangka. Di tempat ke-5, kita kembali ke kawasan pergunungan. Bukit Tinggi, udara sejuk, hutan hijau, suasana sunyi. Bukit Tinggi memberi rasa seperti kawasan pergunungan di Switzerland. Tempat ini sesuai untuk mereka yang mahu lari dari bandar, mahu tenang, mahu diam. Di sini, bunyi alam lebih kuat daripada bunyi notifikasi telefon. Di tempat ke-4, kita terbang ke Sabah. Kundasang, Gunung Kinabalu berdiri megah, padang rumput luas, lembu meragut tenang. Ramai menyamakan Kundasang dengan New Zealand. Udara sejuk, langit luas, dan ketenangan yang sukar diterangkan. Kundasang bukan tempat untuk tergesa-gesa, ia tempat untuk merenung dan bersyukur. Di tempat ke-3, kita ke permata tersembunyi. Bohe Dulang. Untuk sampai ke puncak, kau perlu mendaki, peluh jatuh, nafas tercungap. Tetapi bila sampai ke atas, tasik biru kehijauan dan pemandangan 360 darjah buat semua penat hilang. Ramai pelancong asing kata, Bisduk Engil,
Bohe Dula mengajar kita bahawa perkara paling cantik selalunya memerlukan usaha. Di tempat kedua, kita ke ikon Malaysia, Gunung Kinabalu, gunung tertinggi di Asia Tenggara. Pagi diselubungi awan, petang mempamerkan keindahan megah. Pendaki dari seluruh dunia datang ke Malaysia hanya untuk menakluk gunung ini. Gunung Kinabalu bukan sekadar cantik, ia simbol kekuatan, ketabahan dan kebesaran alam. Di tempat pertama, tanpa ragu-ragu, Sampurna, air laut biru kehijauan, pulau kecil bertaburan, langit bersih tanpa pencemaran. Keindahan sempurna sering dibandingkan dengan Bora Bora dan Fiji, dan perbandingan itu bukan keterlaluan. Ini adalah antara kawasan laut tercantik di dunia, dan ia ada di Malaysia. Kenapa tempat ini rasa macam luar negara? Bukan kerana luar negara lebih cantik, tetapi kerana kita terlalu biasa dengan keindahan sendiri. Pelancong asing melihat dengan mata kagum, kita melihat dengan mata rutin, dan disitulah perbezaannya. Hutan boleh hilang, laut boleh tercemar, gunung boleh rosak. Negara maju bukan hanya tahu membina, tetapi tahu menjaga apa yang sudah ada. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang jauh, sampai lupa apa yang dekat. Malaysia bukan negara sempurna, tetapi dari segi alam, Malaysia adalah antara negara paling bertuah di dunia. Soalan terakhir untuk kau, antara 10 tempat ini, yang mana paling buat kau sangka ini luar negara? Dan satu soalan paling penting, kalau bukan kita yang jaga keindahan Malaysia, siapa lagi?